hujan meteor yang kita boleh nampak dari Malaysia. Uish, serius ah? Bila tu Okey, benda ni akan jadi masa malam 12 Ogos sampai ke awal pagi 13 Ogos. Korang bayangkan, secara teorinya kita boleh nampak dalam 100 meteor sejam. Ini komen jenis apa ni? Okey, kalau korang nak tahu, ini adalah meteor Perseus. Perseus ni berasal daripada serpihan komet 109P ataupun Swift Turtle dan ianya bergerak sekitar 59 km sesaat. Okey, so kalau kita nak tengok benda tu macam mana? Tak perlu teleskop pun. Okey, apa korang perlu buat? Korang hanya perlukan mata korang untuk berada dalam kegelapan selama 20 ke 30 minit. Biasakan diri korang dekat tempat gelap ke apa. Lepas tu, jangan tengok melalui tingkap. Dan lepas tu, cari kawasan yang lapang yang macam jauh daripada lampu bandar ke apa. Dan benda ni, waktu yang terbaik untuk korang tengok adalah awal pagi 13 Ogos tu lah. So kita harap supaya cuaca semua baik, supaya tak ada hujan ke macam tak ada awan yang macam tutup langit ke apa. Kita nak tengok meteor kan. So guys, are you ready? Jangan lupa untuk share dekat kawan-kawan, lepas tu keluarga ke apa, supaya kita dapat tengok meteor sama-sama.